Langkahmu dulu sederhana bersama sahabat dan keluarga, namun hatimu terbakar resah dipijak dunia. Kau mahu mahkota, segala janji kau tinggalkan demi pangkat, demi pujian. Dalam gelap kau cari sinar, tapi jiwamu makin lapar. Kau kejar darjat bagai bayang, sanggup berdosa demi dipandang. Kau buang kasih, kau bunuh sayang, akhirnya siapa yang kau menang? Tanganmu Fik, bagai ada dah. Kau sanggup bayar lebih ni. Bagai tu ada memang ada. Tapi harga sikit. Oh tu kau dok kisah. Kau ada. Cepat lah. Kayak kau kenapa pula? Sabar, sabar. Gaduh nak gimana? Ni bagai. Kalau demo kena, demo akan kena dunia. Pak Bi. langkahmu dulu sederhana bersama sahabat dan keluarga, namun hatimu terbakar resah dipijak dunia. Kau mahu mahkota, segala janji kau tinggalkan demi pangkat, demi pujian. Dalam gelap kau cari sinar, tapi jiwamu Aku butuh malam ni. Guys, apa budak mu ni? Kau tahu aku tiba-tiba nak butuh. Ni dah salah. Boleh bang. Jom. Tanganmu berlumur dosa, mengejar mimpi yang fana. Kawan jadi musuh, darah jadi harta, segalanya kau sanggup leka. Di singgah sana penuh debu, adakah hatimu rasa syahdu? Atau hanya kosong yang membunuh? Jiwa yang dulu pernah jujur, kau kejar darjat bagai bayang, sanggup berdosa demi dipandang. Kau buang kasih, kau bunuh sayang. Assalamualaikum. Di tangan saya ada muka-muka yang terlibat dengan geng Helmi. Ini adalah suspek utama. Kita dah lama intik geng Helmi ni. Pengenalan mereka makin berani. Masuk kampung, rosakkan anak-anak muda. Aku tak nak lagi nyawa melayang. Betul tu tuan. Barang mereka dah tembus sampai ke sekolah menengah. Kalau lambat bertindak, ini akan jadi makin parah. Tapi geng Helmi ni licik tuan. Sentiasa guna orang tengah. Tak pernah kita tengok dia bersendirian. Betul tu tuan. Macam ada yang jaga dia dari jauh. Terlampau licik budak ni. Tidak ada siapa yang kebal undang-undang. Esok, aku mahu perkenalkan orang. Aku telah hantar dia untuk masuk geng Helmi. Dia menjadi kunci untuk kita jatuhkan sedikit ini.
Bro. Macam biasa. Aku, malam-malam ni kau datang seorang je ke? Partner kau mana? Wan tak ikut? Aku tak tahu lagi. Sejak 2-3 hari ni, aku susah nak jumpa dia. Kau tak angkat. Orang kampung kecoh tu. Katanya Wan ikut Helmi masuk jalan gelap. Tak mungkin. Wan tak macam tu. Aku kenal dia. Dia ada prinsip. Kadang orang boleh berubah tu. Duit tu. Duit boleh ubah hati manusia. Aku kenal dia dari kecil. Kalau dia betul-betul sesat, aku sendiri yang akan cari dia. Abang Ye ada order? Aku sambung kerja dulu. Kau ingat baik-baik tu. Kalau betul ada orang yang boleh tarik dia balik, aku harap kau lah orang tu. Ingat tu. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raya PD. Saya SP Amir. Saya datang berkenaan dengan Ikhwan Halim. Ikhwan Halim? Ya. Ya, saya kenal. Dia telah terlibat dengan Helmi. Bukan sahaja terlibat, malah dia pun menjadi suspek utama pihak polis sekarang ni. Habis tu, kenapa cerita semua ni ke aku? Aku tahu kau bukan baik dengan Ikhwan kan? Takkan kau nak sahabat kau masuk pagar besi? Ya, memang aku kawan baik dengan Ikhwan. Tapi apa aku mampu buat? Aku hanya rakyat biasa. Takkan aku nak ganggu urusan polis, betul tak? Kau masih boleh selamatkan lagi sahabat kau tu. Macam ni lah aku. Lusa pihak polis akan buat sebuah di lokasi Sungai Sekayu. Habis tu, kenapa kau cerita semua ni ke aku? Demi sahabat kau. Dua sahabat jalan bersama di sungai belajar erti maruah. Namun gelap mula menjelma. Janji kuasa jadi racun jiwa. Darjat semua